Episod 20. Pintu yang tak akan dibuka lagi. Cahaya putih meledak dari tombak pusaka yang diangkat tinggi ke langit. Getaran yang menjalar dari tanah mula memecahkan sempadan antara dua alam. Angin berpusing seperti puting beliung, dan dari pusaran itu, jeritan makhluk-makhluk aneh memecah udara. Mata mereka menyala merah, tubuh mereka tidak berjasad. Hanya bayang-bayang dan urat-urat api yang berpintal seperti akar pokok purba. Mereka datang dalam ribuan, menjalar, terbang, merangkak. Semuanya dengan satu tujuan, mencari Zaki. Nama itu menjadi sumpah di lidah mereka yang pecah dan beracun. Zaki berdiri di tengah lingkaran simbol-simbol lama yang telah diaktifkan. Tanah di bawahnya memancar cahaya. Setiap corak itu digores dengan darah dari keturunan silam. Mantra pelindung yang diwarisi turun-temurun. Tangannya menggenggam tombak tun rantai, dan cahaya dari pusaka itu semakin terang, melawan gelap yang menelan sekeliling. Dia tidak tahu berapa lama lagi dia mampu berdiri. Kakinya menggigil, nafasnya pendek, tapi jiwanya sekuat cahaya yang keluar dari senjata di tangannya. Kemudian, segalanya terhenti. Angin mati. Jeritan makhluk hilang seperti disedut keluar dari dunia. Dan dari pusaran yang masih terbuka, muncul satu susuk tubuh, berjalan perlahan tanpa bunyi. Wajahnya dikenali serta-merta. Walaupun kedutan lebih dalam, mata lebih dalam, dan pakaian lusuh menggantung di tubuh yang tidak lagi milik dunia biasa. Alia, nenek. Zaki teragak. Ini bukan mimpi, kan? Wanita itu hanya memandangnya. Ada duka yang tak dapat dijelaskan di balik pandangan itu. Kau dah terlalu jauh, Zaki. Suaranya perlahan. Tapi pintu ni masih boleh ditutup. Zaki menggenggam tombaknya lebih erat. Macam mana? Alia mengangkat tangannya. Di tapaknya, wujud secebis cahaya. Kecil, tapi memancar hangat. Tombak tu tak cukup. Untuk tutup pintu sepenuhnya, pewaris perlu jadi penjaga terakhir. Zaki faham maksud di sebalik kata-kata itu, tapi dia masih mahu dengar penjelasannya. Itu bermaksud, Alia bersuara perlahan, kau tak akan kembali semula. Sekali pintu tertutup, semua yang tinggal di luar tak boleh masuk. Dan yang di dalam akan hilang dari dunia. Dada Zaki jadi berat. Fikirannya terus berputar. Keluarga, masa depan, kehidupan yang baru nak bermula. Semua akan hilang. Tapi kalau aku tak buat, suaranya bergetar. Pintu akan terbuka sepenuhnya. Mereka akan datang. Dan dunia akan jadi seperti yang pernah berlaku sebelum ini. Tiada lagi subuh. Tiada lagi manusia. Zaki tunduk. Air mata mengalir. Tak dapat ditahan. Dia tahu. Warisan yang dia bawa bukan hanya sumpahan, tapi juga pilihan untuk menebusnya. Kalau itu harga untuk hentikan semua ni, aku rela. Dia melangkah ke hadapan. Cahaya dari tapak kaki membangkitkan Mantera yang tertidur. Angin mula bergerak semula. Tapi kali ini dalam irama yang perlahan, seperti menyambut ketibaan seorang yang telah ditentukan nasibnya. Zaki berdiri di tengah pusaran. Dalam tangan kanannya, tombak tun rantai. Dalam tangan kirinya, kitab warisan yang kini terbuka ke halaman terakhir, menunjukkan ayat-ayat yang tidak pernah muncul sebelum ini. Tulisan yang hanya terzahir kepada mereka yang sanggup berkorban. Dia mula membaca. Dengan nama penjaga pertama dan darah terakhir, aku kunci jalan ini agar tak pernah dibuka lagi. Cahaya memancar dari tubuhnya. Semakin kuat, semakin panas. Jeritan makhluk-makhluk itu kembali. Tapi kali ini dalam kesakitan. Satu demi satu, tubuh mereka disedut kembali ke dalam dimensi yang hancur. Suara mereka bertukar menjadi debu, dibakar oleh mantera terakhir pewaris. Pintu yang memisahkan dunia ini mula retak. Retakan itu menjalar seperti saraf, sebelum pecah sepenuhnya dan tertutup rapat, disegel oleh cahaya darah yang tidak akan padam. Tombak terlepas dari tangan Zaki, jatuh. Kitab tertutup, dan tubuhnya hilang dalam cahaya yang menyala hingga tidak ada lagi kegelapan. Beberapa hari kemudian, hanya tinggal kesan hangus di tempat dia berdiri. Di tengah
tengahnya, batu nisan kecil tanpa nama. Dan di sebelahnya, kitab pusaka yang kini tertutup dan terkunci, tak dapat dibuka lagi, walaupun oleh darah keturunan yang sama. Angin yang bertiup membawa satu suara, halus, jauh, dan hanya mampu didengari oleh mereka yang jiwanya pernah bersentuh dengan alam yang satu lagi. Nek, saya maafkan semuanya.